calon kita yang baru sampai, Ustaz Azam Abdul Samad, AJK Bela Tani yang saya hormati. Ni apa nama, terima kasih juga kepada AJK UPU Kirsak dan seluruh hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Di sini berdasarkan kepada pengalaman saya buat benda ni. Jadi saya terus kan? Saya terus. Jadi cara lah ni, cara orang lah buat benda lah. Kalau kebanyakan kira upah. Kebanyakan ni kita kira kalau buat sendiri pun kita kira upah. Berdasarkan kepada padi kebanyakan lah ni orang dah dapat, ada yang kata 2 tan lebih, ada yang kata sampai 3 tan lebih. Tapi saya nak ambil rata lah, kebanyakan orang dapat ni tak banyak dan tak sikit. 2 tan serolong. 2 tan serolong dengan potongan sekarang ni 18%. Jadi kita akan dapat baki bersih 1 tan 640 kg. Berdasarkan kepada harga semasa lah ni, yang kilang duk bagi apa semua ni, kita ambil ada yang bagi 120, ada yang bagi 105 ringgit. Jadi kita ambil tengah-tengah, RM1 sekupang 1 kg bersih. Ini harga padi. Jadi jumlah dia RM1,800. Daripada subsidi pula kita akan dapat dari sini RM407. Keseluruhan daripada RM1 sekupang harga padi dan subsidi, jumlah dia RM2,211. Lepas pada itu pula nak tengok perbelanjaan kita buat bendang. Tapi semua dah sedia maklum dah kan, buat bendang ni macam mana kos dia dalam serolong. Pertama sekali kita ambil sewa ni pun kita ambil tengah-tengah lah, 400. Ada yang orang sampai 600, ada yang 500, kita ambil yang 400. Upah hutang lah ni dengan traktor trek apa semua, setakat tak berlaku kenaikan minyak itu ni RM90. Hutang pertama, belum, orang panggil belum. Balas RM80. Lepas itu kita upah pula. Dah ni belah saya ni daripada ambil tebas batas RM15, tarik badai lebih kurang RM40 dengan kebutan. Beli benih 2 beg lah ni kita anggaran dalam RM80 lah. Benih lah ni. Upah tabung benih lebih kurang RM20 serolong. Upah buah racun empuk pula ni lepas ambil RM20 serolong. Upah tabung baja kali pertama RM20. Upah semua racun RM20 siput gondang. Upah tabung baja kali pertama RM20. Upah tabung baja kali kedua RM20. Upah tabung baja yang MPK yang tambahan tu RM20. Jadi 3 kali buah baja. Di sini baja-baja yang beli tak ada, pakai harap baja subsidi saja kos ni. Lepas itu upah semua racun ulat kedua RM20. Lepas itu padi tu kira boleh ambil lah. Kawan ni macam saya buat bendang ni tak beli dah vitamin apa ni, tambahan apa ni tak beli dah. Sekadar mengharapkan baja dan racun yang kerajaan bagi saja. Tu pun kita kira dapat 2 tan. Tak boleh kau no, kalau Allah Ta'ala nak bagi ni dia dapat banyak dulu. Jadi kita kira macam tu. Jadi jumlah semua, lepas tu dah kita buat bendang ni keluar zakat.
Tadi masuk mesin toy. Mesin toy lah ni serelung RM120. Sebelum minyak naik juga. Upah lori pun kita ambil 2 tan, setan RM40 dia bawa pergi Kelang. RM80. Lepas tu dah kita buat benda ni daripada 2,200. Buat keluar dah zakat 220. Dah arahan daripada Jabatan Zakat kata macam tu 10%, 220. Campur semua, jumlah semua. Perbelanjaan kita serelung ni tak beli hak lain tambah dah ni RM1,312. Tadi kita kira kita dapat dengan potongan 18%, harga padi RM1 sekupang dan subsidi yang sedia ada 2.481 sen ni RM2,211. Tolak perbelanjaan kita RM1,312. Jadi pendapatan kita tinggal RM899 serelung. Banyak tu pasal apa? Serelung. Kita bahagi pula dengan 6 bulan, baru jatuh RM149. 83 duit. Kalau kita nak genapkan RM150. Lepas tu pula kita nak tengok, kalau ada kawan tu dia buat benang 3 relung, pendapatan kali dengan RM150 lah kita ambil tadi, baru duk ada RM450 sebulan. RM450 sebulan kalau kawan tu buat benang 3 relung. Kalau kawan tu buat macam saya 5 relung kali dengan RM150, baru duk ada RM750 sebulan. RM750 ni tak lepas lagi paras kemiskinan. Jadi berdasarkan kepada analisa kajian kita buat ni, kalau kawan tu buat benang 5 relung, dia baru dapat RM750 dah sebulan. Kalau padi dia menjadi dengan 2 tan dan sewa benang dia, sewa hak lama lah RM400. Kok ni pun jarang-jarang dapatan orang sewa benang RM400 ni. Kebanyakan tak ada dah. Tu saya kira tu. Jadi kita kena sedar lah. Kalau kita buat benang 5 relung tu, pendapatan kita baru RM750 sebulan. Unit perancang ekonomi paras garis kemiskinan, PJK ditetapkan isi rumah miskin adalah RM760 sebulan. Jadi kurang RM10. Nak kena tambah RM10 lah baru nak lepas daripada garis kemiskinan. Tu kena tambah kerja lain lah semua kalau nak lepas daripada keluar daripada paras kemiskinan. Lepas tu nak cerita pula yang lepas duk kata kita dapat banyak ni subsidi ni. Lepas tu pula rasional kenaikan harga padi. Salah satu daripada yang diumum NKRA, apa ni, 6 teras utama NKRA yang diumum oleh Perdana Menteri itu, yang nombor 4 tu meningkatkan hasil taraf hidup rakyat berpendapatan rendah, iaitu petani mengusahakan 5 relung padi, lah ni pun duduk masih di bawah paras kemiskinan. Jadi apa dia NKRA ni? NKRA ni tak berjaya meningkat taraf hidup petani pun. Minta maaf. Dia calon kita dah memberi komitmen bahawa dia bersama dengan kita dalam memperjuangkan membela nasib para petani, yang saya kira banyak lagi yang di bawah paras kemiskinan ni. Nak teruskan? Ya, teruskan. Kita nak cerita pula yang kerajaan duk kata insentif yang banyak yang kita duk dapat. Dalam kita disebabkan serelung upah, dia bagi kupon kuning tu, serelung jatuh RM28. Baja rendang organik ni kadang-kadang dia tukar dengan hal lain, tapi kos dia RM34.70. Baja urea dia bagi serelung
berapa beg tu dah sebeg setengah kot, RM27. Baja campuran lebih sikit dia bagi RM90. Racun serelung dia bagi RM57. Baja NPK, baja tambahan tu RM118.3. Dari segi harga dia, input pertanian ni dia bagi RM355.15. Nak cerita pula apa nama hak lain-lain ni, dia duk kata kita saja duk dapat pasal nak buat benang ni. Pegawai kita buat benang ni sebagai pegawai kepada kerajaan lah, pasal duk tolong orang buat benang ni. Pegawai perkhidmatan lain pun dia dapat juga macam hak benang-benang macam ni. Kalau tidak, polis dia pergi kerja, baju dia beli kedai dia, nak dapat gaji dah. Jadi nak tunjuk macam tu. Jadi kita buat benang ni, sepatutnya kerajaan cangkui, kerajaan kena bagi kat kita, pasal kita buat benang ni untuk perkhidmatan kepada semua orang makan padi, makan beras. Jadi antara yang pegawai awam yang dapat ni, sebagai contohnya pegawai keselamatan lah, dia dapat 2 pasang baju dan seluar uniform lah, 2 tali pinggang, 2 pasang kasut, 2 topi, whistle, pistol, gari, walkie-talkie, baju, balik cahaya, kereta lagi mereka dapat, contoh bangunan pejabat, meja, kursi, alat-alat tulis semua mereka ada. Jadi mereka pun dapat free saja benda-benda tu. Tidak, mereka ada dapat gaji, mereka belilah. Yang dia duk ungkirkan kita ni, Pak Tani ni, yang duk bagi beras mereka makan apa semua ni, dia kata hampa dah dapat insentif, input apa semua ni. Sedangkan hak pegawai kerajaan yang lain pun dapat macam kita dapat jugalah. Hemat untuk rakyat juga mereka ni pun. Kita nak pitang mana pula ni. Dah lah. Petangga kita nak baca tak, kita nak baca rasional kenaikan hari ni. Tak ya. Rasional kena ni. Ni apa nak baca ni? Dan kita nak baca pasal sebab kenaikan ni. Ya, kita duk kira lah ni. Kita duk kira kebanyakan orang nak minta subsidi, tapi bagi bela tani ni, kita duk kira macam lain sikit. Kita duk kira berlandaskan kepada apa nama padi yang dikisar nak jadi beras. Ikut kira kita dulu-dulu ni, kilang kecil dulu ni, kalau kita duk pergi upah, saya duk tanya banyak orang dah, 3 guni padi boleh 2 guni beras. 3 guni padi boleh 2 guni beras. Padi bersih lah. Lepas tu pula, kalau kita kira macam tu, lebih kurang 65% lah. Orang kata lah ni daripada padi, dia jadi beras. Berdasarkan kepada harga. Ni kita kira harga padi saja. Kita tak kira apa. Yang duk jual lah ni, yang kilang beli dengan tambahan apa semua, RM1 sekupang. Kalau kita kira balik, dengan RM1 kupang tu bahagi 650 gram kali dengan 1000 gram balik, harga beras baru sekitar RM6 kupang 9 duit. RM6 kupang 9 duit, RM7 kupang lah. Lepas tu, kalau kita nak tuntut harga padi saja, jadi net RM5 kupang. Ni yang kita nak tuntut ni. Kita kira-kira RM5 kupang. Kalau dapat 650 gram beras kali dengan 1000 gram, baru harga beras RM2.3 kupang. Hari ni beras berapa ringgit? Punya kan? RM2.6. Jadi mana kata, dengan harga RM1.5 kupang, dapat beras padi RM1.5 kupang, lepas tu dapat 65% daripada padi yang kita jual tu, kita kira balik, baru kos beras RM2.3 kupang. Jadi makna kata dengan RM1.5 kupang tuntutan kita,
Beras tu tak naik harga lagi, masih RM2 nang kupang lagi, kilang boleh buat untung lagi. Jadi subsidi ni kita tak boleh kira dalam harga padi ni. Pasal apa? Subsidi ni bukan kilang yang bayar kepada kita. Subsidi ni sebenarnya kerajaan bagi kepada pak tani. Nama pun subsidi. Jadi lepas tu bila beras RM2 nang kupang, orang tu takut bila kita minta RM1.5 kupang ni, dia naik jadi RM3. Tak, dia takkan naik jadi RM3. Dia masih boleh jual lagi dengan harga RM2 nang kupang. Itu yang kita kata tu rasional. Kita nak minta RM1.5 kupang tu harga padi. Lepas tu pula nak beza pula. Tahun tu buat serelung, harga lah dengan harga kalau dapat RM1.5 kupang. Beza dia ikut kira kita di sini. Semasa ni hari tu ni kita dapat berapa? Kalau RM1.5 kupang kita akan dapat RM2,866 9 kupang. Kalau harga lah ni RM1 kupang kita dapat RM2,210. Jadi beza kenaikan itu RM656. Jangan kita tuan-tuan duk rasa banyak pula. Bila kita bahagi pula dengan 6 bulan, lebih dia baru duk ada RM109 ya. RM109 ni saja. Kita baru boleh cover kenaikan barang lainnya. Minyak naik, gula naik. Kalau yang kita rokok naik lagi apa semua. Jadi semua naik. Jadi jangan kita tu kata RM1.5 kupang ni pun banyak. Tapi banyak dah lah kalau berbanding dengan RM1 kupang lah ni. Tapi banyak dah tu hanya untuk boleh cover kenaikan barang-barang yang lain. Kalau tidak tu lagi teruk, dah lah tak naik. Barang lain tu naik. Setelah Betul-Betul Berjaya tu, petani yang 3 relung pendapatannya ialah RM558, masih lagi miskin tegas. Kalau dia buat 5 relung macam saya lah ni, pendapatan dia RM858, dah keluar dah daripada paras kemiskinan. RM760 tadi. Jadi mana kata dengan kenaikan RM150, yang buat 5 relung benda ni, dia dah lepas keluar daripada paras kemiskinan. Itu tuntutan kita rasional, tuntutan kita yang kita minta RM1.5 kupang. Lepas tu pula kita kena sedang pula lah ni. Kalau ikut kerajaan ni, berdasarkan bil jualan kepada Pernas ni, harga padi 7 kupang tadi lah. Jadi yang jadi RM1 kupang tu lepas insentif tambah. Jadi insentif tambah ni, dia tambah. Dia pun nama insentif tambah. Dia boleh tarik balik bila-bila masalah. Jangan kita rusyak. Hari ni dia bagi tu padi banyak ke apa banyak, dia tarik balik. Jadi mana kata kita nak satu yang tetap. Lebih kurang kalau kita kata gaji dengan elang lah. Elang ni dia boleh ada, dia boleh tarik balik. Tapi kalau gaji, dia tak boleh potong. Macam-macam tu saja. Jadi dengan tuntutan-tuntutan yang kita harap ni, harap nasib para petani ni akan lebih sebelah dalam masa depan. Tak ada apa lah tu. Cakap tu saja. Okey, sekarang kalau ada apa-apa soalan yang kita nak tanya boleh ya, kita tak faham. Pasal kita tu rasa macam okey dah ke apa ke macam mana, ataupun kalau tak ada, kita nak minta sahabat kita lah yang jadi petani di sini nak baca memorandum kita ni. Cara memorandum kita bukan cara biasa. Cara memorandum kita yang kena buat-buatkan
pada sementara dulu nak soalan lah. Kalau saya ditunggu tak angkat tangan, lagi saya pakai minta baca memorandum tu. Cara yang kita nak buat, tuan-tuan, kita nak minta lah daripada Bela Tani ini, nak minta sahabat-sahabat kita daripada PAS, sebab itulah kita mai kepada PAS ni. So, tidak kita pergi kat UMNO nyong-nyong lah. Tapi kerana kita nak minta saudara-saudara semua bagi undi kepada Ustaz Azam Samad. Satu memorandum kita. Undi kepada Ustaz Azam Samad sebagai satu memorandum. Bukan kita nak kata menteri. Kalau kita nak pergi tu, tak ada tu boleh. Tapi kita pergi sampai parlimen, saya tunjuk gambar tadi, tapi tak ada pesan. Cara dia Bela Tani ni, mai tempat ni, tempat menteri turun, duk bagi berjuta-juta, sekolah Cina bagi lah, 2.5 juta, bagi macam-macam bagi, 4 hari bulan tutup, 5 hari bulan, darah. Jadi kalau mereka nak janji sini, kita masukkan TV, semua mereka nak janji, kita anggap bohong. Kerana kita dah pergi parlimen. Cara dia, 4 hari bulan, pergi tempat undi, ajak kawan ramai-ramai, undi Ustaz Azam. Undi kita tu sebagai tanda tangan. Kita tak buat untuk tanda tangan ni semua. Undi tu, undi Ustaz Azam, pangkah dia kira tanda tangan. Lepas tu, untuk kita bukti sokong tuntutan kita yang kita akan baca hari ini. Itu cara dia. Selepas itu kita akan hantar Ustaz Azam Samad ni ke Dewan Undangan Negeri sebagai kita hantar memorandum. Dia janji tadi. Dia tu kita hantar sebagai memorandum. Itu cara kita buat pelik pergi pada orang lain. Kerana dia buat dia pergi hantar tu, mereka pun janji ya, tak ada titik. Kita balik, mereka bubuk, memorandum kita dalam tung tanpa. Itu saja yang berlaku. Jadi, mana sahabat kita yang nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kami penghuni N20 Sungai Limau menuntut kerajaan Malaysia melaksanakan semua tuntutan kami seperti berikut. Yang pertama, meneruskan semua insentif serta subsidi sedia ada serta menaikkan harga padi bagi setiap kilogram padi dari 75 sen sekarang, yakni harga rasmi kerajaan, kepada harga baru iaitu RM1.50 per kilogram. Yang kedua, menukar kaedah potongan timbangan berat padi dari amalan sekarang iaitu potongan lantai tidak kurang dari 18% kepada potongan shilling tidak lebih dari 18%. Dan yang ketiga, memberi allowance kepada anak-anak petani yang berjaya melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi sebanyak RM1,000 sebulan untuk membebaskan para petani dari belenggu kemiskinan akibat kekurangan ilmu ke arah menggalakkan anak petani padi cenderung melibatkan diri dalam sektor padi berteknologi tinggi dengan kemampuan ilmu yang diperolehi. Yang keempat, peruntukan khas sebanyak 34 sen bagi setiap 10 kg padi yang dihasilkan petani melalui sumber keuntungan Petronas kepada satu skim yang kemudiannya diberi nama sebagai Skim Jaminan Keselamatan Makanan Negara dalam proses menghargai petani padi sebagai pengeluar makanan asasi negara dan mendesak audit negara melakukan audit setiap tahun secara bebas ke atas pendapatan dan perbelanjaan Petronas dan 100 anak syarikat serta 40 syarikat usaha samanya yang mula berkembang hasil dari menyedut khazanah rakyat Malaysia namun tidak pernah diaudit oleh audit negara sejak ditubuh pada tahun 1974 hingga kini. Sebaliknya, dikuasai oleh beberapa orang individu yang kaya raya. Yang kelima, mengiktiraf petani padi sebagai penjawat awam yang akan diberi pencen yang berpatutan setelah berumur 65 tahun atau hilang keupayaan kekal untuk terus bertani padi. Dan yang keenam, menghormati petani padi sebagai pegawai makanan asasi negara dengan menghapuskan pandangan buruk terhadap petani padi yang sering dilabelkan sebagai masyarakat subsidi akibat penerangan keliru dan salah oleh pemerintah. Sedangkan sebenarnya petani masih kurang
mendapat kemudahan berbanding kaki tangan awam yang disediakan subsidi semua kelengkapan dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka oleh pemerintah. Tanda tangan kami adalah undi yang diberi kepada calon PAS dan memorandum kami dihantar sebaik saja Ustaz Azam Abdul Samad diumumkan sebagai adun N20 Sungai Limau. Sekian, terima kasih.